Kejap lagi kita tahan. Katanya Menteri Besar akan lalu. Kita panggil dia. Kita bawa dia melawat Kelantan. Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di event Art of Speed 2026. Agak bising sikit. Lepas kali saya nak tunjuk kepada anda lah event-event apa yang menarik kat sini kan. Dan apa benda yang ada kat sini kan. Dan kita nak masuk. Saya dah beli tiket pun tadi. Dah redeem. Ni dia punya entrance. Ha. Busy. Semua busy dah ambil gambar. So dia Art of Speed. Ini ramai gila weh. Tak relax manusia-manusia yang datang hari ni. Yang antara booth-booth yang ada Hasbro, ada merchandise apa semualah. Macam-macam. Saya nak sebut satu-satu pun memang tak tersebut lah sebab banyak. Antara motor-motor yang hadir lah. Diesel daripada Harley Davidson, Triumph, ada Royal Enfield, macam lah. Tapi dia fokus utama kat sini adalah orang kata apa, kereta lah, kereta 4 wheel apa semua tu, kereta custom. Ni kalau korang datang sini nak makan pun, makan semua ada lah. Jangan risau lah. So, nak apa? Nak minum air? Semua ada. Manda. Hari ni pun dia dah ada beberapa launching motosikal. Raya untuk Royal Enfield lah, saya lupa lah. Tak apalah, nantilah kita tengok. Ini saya just sharing lah apa yang saya nampak, apa yang saya experience kat sini. Ramai orang ni. Custom bergaya. Ni hall apa kan? Hall D tak silap. Lambretta. Tu ada launching kat Lambretta. Ramai. Nak tunggu pun tak tahu ukur apa. Jadi gambar dulu sebelum hilang. Jelit. Kat sini pula jejak kasih. Launching tu kita biar dulu lah. Nak tunggu tu tak tahu ukur apa. Jadi kita tengok apa yang ada dulu lah. Ini antara kita yang ada yang agak rare, yang jarang kita nampak Malaysia. Sebab ada setengah tu je kereta collector. Jadi kereta collector kat event-event macam ni lah boleh nampak kan. Ni salah satunya. Sampai siapa dah ni. Macam Mustang. Memang Mustang lah. Dora datang lagi. Emas lah. WF. Dia design je WF ni dia sama macam Porsche. Tak tahulah, mungkin dia ada collaboration dengan Porsche. Ini Datsun lah. Datsun pickup. Thunder Custom. Dia kat sini semua yang jenis apa, yang jenis vintage semua ni. Lambretta. Lepas tu apa, Harley, Royal Enfield. Harley.
saya tak boleh nak ulas satu-satu motor-motor yang ada sini. Salah satunya lack of info. Lepas tu terlampau ramai sangat orang kat sini. Jadi saya nak bawa anda tengok pintas selalu je lah. Tengok tu, benda tu ramai tu. Gila lah. Masuk. Yellow. Ini kan. Memang SPT. Ini legend lah. Saya pun ada sendiri rumah. Itu yang paling best. Oh, ini ada dia kat sini bukanlah ada kata apa, ada macam auto show apa. Dia ada juga kata apa, kalau korang nak beli aksesori, baju-baju apa semua, aksesori motor ke apa yang betul kan, dia ada juga kat sini. Tu pergi kat sana tu yang kereta hijau tapi ramai sangat. Itu bagus. Dia dekat. Samaran berapa orang? Ada baju-baju apa semua. Mana yang suka cafe racer apa semua kan, yang seangkatan dengannya boleh datang sini kan. Event Arrow Speed. Amber tengah berbelok kat situ. Susah dah berbelok kat sini. Ramai gila orang. Drop je. Rabbit in way. Ada pula dua orang tu. Baris dengan Azmi. Itulah dia. Banyak nak tengok satu-satu kan, membela satu-satu tu makan masa kan. Kalau ada siapa-siapa yang minat tu boleh lah kan. Sekarang kita nak tengok sebelah sana pula.
yang cream. Balik. Banyak motor yang nak launching hari ni, tapi waktu dia nak launching tu tak sure berapa. Dia kan ada 3 ke 4 brand yang nak buat launching hari ni. Apa nak keluar belakang ni? Jadi tak sure lah. Nak tunggu pun tak tahu pukul berapa. Okey bang, terima kasih. Habis duit gaji hari ni abang ni. Duit gaji hari ni saja. Hari ni gaji dia 270. Kali ni kan 30 berapa? Sebulan gaji dia berapa? Sebulan mau 20,000. Okey bang, terima kasih. Thank you bang. Aduh, belakang. Seterusnya kita jumpa jam 1. Ini performance punya booth. Bentar. Dia berhenti walk, oi. Siapa tu? Adrian Law Deja Vu. Bitches kill a kill, purple women rolling O's, and we all be on that creek. On that Dia tak nak kasih orang lain ikut. Tak isi. The all-new Lambretta J200 is absolutely breathtaking. A huge round of applause and presenting to all of you the official launch of Lambretta X2. Congratulations! Ladies and gentlemen, congratulations to the legal right to ride is
Are coming together to create the experience of 2, 1. Congratulations! The fun, the class, and crossover. Okay, tadi kita masuk di Hall A ni. Rasanya lah Hall A. Sekarang kita nak masuk pula Hall C. Kita nak tengok apa yang ada kat Hall C. Kat sini kalau tengok punya ni dia Hot Wheels punya kereta collection. Kereta-kereta collector. Ni kita ada House of GTR. Ini merupakan koleksi Nissan Skyline GTR. R34. Kalau biru ni aku minat tu kalau biru. Okay, ni collection diecast. Yang mana collection ni ada yang orang jual, ada yang untuk display ada. Tapi kebanyakan kat sini dia orang jual lah. Susah aku nak tunjuk, ramai sangat orang. Okay, tadi kita dah tengok Hall C. Kat sana tu ada Hall D. Tapi aku tak masuk Hall D tu sebab tadi dah masuk dah sebenarnya. Dia lebih kepada booth je lah. Booth jualan untuk barang-barang vintage. Lepas tu dia ada stage konsert kat situ. Bang, jangan malukan tidak bang. Yang sebelum ni ada terbaik. Ni dekat luar dia. Dan kita berada dekat Lorong Tengah ni lah. Jadi kepada korang yang berminat dengan event macam ni bolehlah datang
Tak tahu, tapi tak tahulah. Video aku ni dah release selepas event ni habis ke, waktu event ni berlangsung ke. Cuma tu lah, aku masih buat yang tu lah. Tak banyak sangat. Jadi aku share sebabnya bateri kamera pun tak habis lah. Abang dia akan baik kawan dia. Tengok abang dia Dia ada dah dapat launching 450 motor. dah tak? Vespa lah apa semua tu kan. Jadi Nasib baik saya jauh. fokus kepada yang tu lah. Jadi itulah dia event Art of Street 2026. Wow.